Perhatikan, Allah memang menundukkan seluruh makhluk di bumi untuk manusia. Sebab itulah manusia menguasai daratan, lautan, udara, bawah tanah, semua. Allah tundukkan kepada manusia. Pokok buat rumah, binatang dalam lautan buat makan, binatang daratan buat tunggangan ataupun buat makan. Apa lagi? Semualah. Manusia memang boleh menggunakan apa sahaja sumber di dunia ini Allah tundukkan. Manusia lebih rendah daripada jirafah. Binatang paling tinggi jirafah. Tapi manusia boleh mencipta bangunan, mencakar langit. Manusia lebih kecil daripada binatang paling besar apa? Gajah ataupun paus biru. Tapi manusia boleh menundukkan gajah dan juga paus biru. Paus biru pun boleh ikut arahan manusia. Gajah pun boleh jadi tunggangan dan bekerja untuk manusia. Manusia tak ada bisa. Ke siapa ada bisa? Dipandang je orang terus sakit. Manusia tak ada bisa, tapi boleh menjinakkan ular yang berbisa. Boleh cabut bisa ular, boleh jadi kawan, boleh buat sakus dan sebagainya. Lagi, manusia tak boleh terbang, tapi manusia boleh lagi laju daripada burung dan lebih lama lagi bertahan di udara. 8 jam perjalanan pergi Mekah, 8 jam non-stop. Manusia boleh terbang di udara. Manusia tak boleh berenang, tapi manusia boleh lebih laju daripada ikan di lautan melalui kapal selam. Betul atau tidak? Di manakah letaknya kehebatan manusia tu? Kenapa manusia boleh melebihi segala binatang, segala makhluk? Pada akal. Perbezaannya, semua itu dengan akal yang Allah berikan. Lepas tu apa pengisian akal? Ilmu. Walaupun ada akal, tapi tak ada ilmu bina kapal terbang, tak jadi juga. Tak ada ilmu nak menundukkan binatang, tak ada juga. Balik-balik kepada kehebatan, kemuliaan ilmu yang membezakan kenapa kita dipilih oleh Allah untuk jadi khalifah. Itu sebab kita dipilih oleh Allah untuk jadi khalifah kerana pengetahuan, kerana ilmu. Sebab itu, siapa sahaja yang duduk dalam bidang ilmu, tak kira dia pembantu tadika ke, dia tukang masak kat tadika ke, dia bahagian jaga budak-budak ke, tapi dia membantu proses ilmu itu berjalan dengan baik. Maka ini pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat tinggi.